Nikah lagi. Mana ni nak pergi ni? Kosong. Tutup tak orang pun. Tutup ada. Hai korang, seperti dinyatakan dalam video sebelum ni, di bahagian kali ni aku nak sharekan beberapa spot makanan kita orang sepanjang 4 hari 3 malam dekat Labuan. Be prepare lah sebab mungkin video kali ni mungkin panjang lah sebab banyak aku nak share kan. Seperti sedia maklum, kita orang breakfast dekat Resort Tiara Labuan secara buffet tau. Kat sini charge dia banyak and harga promosi diberikan untuk yang menetapkan di resort ni. Lebih kurang RM25 satu kepala untuk dewasa. Video penuh dah aku siarkan dalam bahagian 2 episod Tiara Labuan tu, okey? Mayo ni. Okey gitu. Aduk makan nasi aja. Hari ni kita makan mi kari. Siapa makan ke apa? Saya makan spoon. Atau buat untuk kunyit tak ada makan spoon. Ini mau menjejak kalau kita siapa ni banyak. Kok orang makan banyak. Belum lah makan. Mesti sedap makan nasi ni kan? Kat Pantai Batu Manika, kita orang singgah dekat Oxford Restaurant untuk lunch hari pertama kita orang dekat Labuan. Restoran santai tepi pantai menghadap Laut Cina Selatan ini menjanjikan makanan western dengan beberapa menu nasi goreng juga. Aku hari tu berkena nasi goreng tom yum walaupun dah meletak nasi lemak ciput dalam flight masa breakfast tadi. Bayar sikit. Nasi goreng biasa. Okey. Nasi goreng biasa. Ayah nak ke apa? Nasi lemon ke? Ni aku. Macam nak? Ya masuk ke tu. Tak apalah model lain dalam YouTube. Banyak tu. Sedaran tak ada. Dia kata sikit kan setambul Yubi. Tak sempat Bik. Bulu masing-masing. Aku tak reti nak komen makanan sebab bagi aku kalau sedap dekat aku tak semestinya sedap dekat korang kan. Tapi makanan dekat Oxford Restaurant ni boleh dikatakan sedap juga lah, especially western food dia.
Selain makanan dia yang sepoi, restoran ni juga ada sediakan aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk family. Yang boleh korang chill-chill tepi pantai. Nampak ba? Nampak ba? Nampak ba? Lepas tu pada hari kedua, restoran ayam penyet Ria menjadi pilihan kami untuk lunch. Restoran ni dekat Bandar Victoria dan aku rasa restoran ni sama juga masa aku pergi Kuching setahun yang lepas. Ni ke Bandar Victoria? Banyak kan sup. Suka sup. Sibuk. Duduklah tepi. Tak cukup sore ni. Tak ada orang lagi. Nak lele penyet. Ada bagus. Nasi uduk ayam goreng. Apa lagi? Nasi uduk ayam bakar kan goreng. Ayam bakar agak sedap. Kita tak pernah minum. Adik nak nasi tak minum. Nak ketahui rasa. Dia macam gitu. Tengok menu ke apa macam menu dia?
dedah kalau di sini. Ibu pun rasa nak makan. Bapak ayam bakar. Dia nak makan ayam saja. Gimana Pak Ado? Hah? Lemuk. Bagus. Okey, nanti dah banyak ambil. Ayam penyet nasi. Nasi uduk ayam. Nasi lemak. Balah kata. Air dah. Tak sip-sip. Tak ada nasi. Lauk ada. Tak ada. Bakso lah. Tak sedap. Makan Indo. Duduk mana bro? Okey lah. Tengok-tengok ni dah rasa akan ala-ala Indo. Itu dah lah kat lama lah. Abang nak ke sebenarnya? Ajar banyak air je. Nasi Satu. Tengok weh. Saya. Nasi teh tarik. Anu. Teh tarik cool. Sejuk. Teh tarik pun. Mana ada green tea ni ke Indonesia. Kopi orang. Ada Kopi orang. Lemon. Panas ke sejuk? Kakak asyik tu ibu air ni dulu. Air batu. Nak air apa kan? Dekat. Apa? Lemon tea. Oh, boleh lemon tea. Lemon tea sejuk. orang nak ni lah tukar lime sour plum juice. Mu yang banyak aku nak obal kan? Ada obal. Aliu. Takut lah. Takut gitu. So, sejuk. Sejuk. Ais. Lepas tu, ni nak gimana dah? Ada nak buka ni? Tarik burung tu esok je lah. Memang gesok. Pagi, hari ni ada. Taman burung. Taman burung ni. Lesi, baby ke apa? Oh ya. Kalau kita nak apa, nak boleh makan beca. Kalau tak ada masa pembal, kita tak apa balik kan. Cari masa. Nasi lemak orang kasih. Dia lah malah. Malah tak. Aku tengok ni nasi lemak apa? Nasi putih kosong, putih ya. Ikut orang order, apa tu tak pakai. Nasi suka lecang. Dia nak kering untuk kepala nasi uduk, nasi lemak air. Nasi uduk, nasi lemak. Belum dia Indo tu hati bagus. Dia akan pada tu bahasanya. Dok balah nasi uduk, nasi lemak. Kuno miknya. Ada naik apa? Boleh tambah air ya? Nak tambah air boleh? Nak air mana adik nak? Ni. Hak siapa ni? Teh tarik. Tu, aku saya bunyi. Ni. Saya bunyi. Saya buat.
Nasi uduk tengok kakak. Nasi uduk. Oh, sedapnya set dia berjam sikit bro. Nasi uduk. Makan. Jom makan. Lagi jadi lain tu tak ada. Mak tak kira tu. Lemon tea. Nasi uduk. Nasi uduk ke sambal ibu? Tengok Sebab dok sambal ibu balahan ni. Ayah, apa ada dah sambal? Lemak je kan. Nasi. Tak set dia berjam Tak ada. sikit bro. Jelas. Ambil nasi putih. Dah makan kau lah. Ni nasi cap. Nak tempe tak? Ayam penyet. Kita Melayu lah kau ni. Boleh makan dekat sini. Then hari ketiga kami agak mati kutu jugalah sebab kebanyakan kedai makan dengan restoran yang kita nak pergi tu tutup. Kita orang tak dapat nak decide pergi mana. Asalnya plan nak kena Ambuyat tapi malangnya kedai ikonik tersohor kat Labuan tu tutup dan dibuka pada weekend sahaja. Bukan kata kecewa tak dapat Ambuyat lah, tapi juga kecewa sebab kali ni kali keempat aku jejak Pulau Borneo tapi tak ada rezeki lagi nak merasa Ambuyat, makanan tradisi Borneo. Jadi kami decide nak pergi tempat yang selamat dan confirm buka lah, iaitu ke Food Court Ujana Kewangan. Cukup lah berapa orang dia je set dia pun. Berapa orang lebih pada beli lah. Boleh. Boleh. Bapak makan duduk ke? Jangan makan dulu. Sokok ni. Okey. Macam tu. Oh, dia duduk nak cok tapak. Sokok saja. Abang, nak makan apa? Jangan makan. Sokok ni nak ada orang layak. Pergi cari makan orang duduk. Galing itu.
Apa? Sini. Dah, mau beli ke apa dah? Dah, mau beli ke apa dah? Tu je. Pak pula. Ni je. Jauh-jauh. Okay, makan ke apa ye? Nasi lalapan tu apa kak? Lalapan tu dia ayam dia lain lah. Lalapan tu dia biasa-biasa juga. Dia macam penyet ayam. Ya, macam penyet. Cuma beza ayam je lah. Ikan tenggiri sama lah. Tapi nak ke ikan, bolehlah nak ikan tenggiri. Sendiri makan sini tak apa. Makan. Lain, Ha? Ha? lain. Tak lah. Untuk YouTube. YouTube channel. Bayar sini rupanya aku pergi order duit lah dia. Bayar sini, kena pergi tu pula resit sana. Oh, banyak gitu. Nasi lalapan. So, saya awak makan ke apa? Ini ya kita. Habis lah. Bukan ini mie. Usah dah food court lah. Syukur lah apa ada dah. Apa macam cari makan. Hanya ada lebih tak boleh kan sudah kita temu lah. Ini tu ah. Iya. Dah kita asyik. Ini dah habis. Nampak? Oh, ini mana ada ni? Oh, ada kedai. Kita akhir kami brunch dekat kedai makan Balai Raya Kampung Patau-Patau 2.
Ni pun sama jugalah. Kebanyakan owner kedai tutup sebab tahun baru kan, ramai yang bercuti. Asalnya nak makan mi bakso Makassar tapi tu pun tutup juga. So aku sempat makan nasi lemak je hari tu untuk alas perut. Petang kan naik flight dapat juga makan. Pergi bercuti kot. Pergi bercuti Semenanjung kot. Kita unggah bagilah buih. Nasi lemak je. Kamu tak saya makan. Macam nak makan nasi tak? Nasi lemak ayam tu lah. Ini berangin dah kat orang kita kipas. Sepatutnya dia duduk sini. Ya lah. Pelik tapi benar. Ikan ini. Pelik tapi benar. Nasi lemak ada sup. Ambil air rumah. Anak tu dia kena makan. Makan. Ada sayangnya. Dekat je pun di masjid tu. Dia dekat-dekat tu. Jangan nunggu rumah lagi rumah ya. Untuk pengetahuan korang semua, Labuan tak ada pasar malam tau. Kalau ada pun macam pasar petang yang jual makanan biasa-biasa tu je. Tapi kita orang agak bernasib baik sebab semasa kita orang berada di Labuan hari tu, ada satu expo ambang tahun baru diadakan di Labuan Square. Kat sinilah kita orang tapau dinner untuk hari kedua dan hari ketiga. Dan suka juga untuk aku nak mentionkan yang makanan-makanan Labuan ni banyak dipengaruhi dari makanan-makanan orang Bugis dengan Makassar, Indonesia. Korang enjoy je lah tour bazar ambang tahun baru ni, okey? Ayam geprek. Air Kelantan, nampak air bala gizi.
Jangan pelik lah kalau korang jumpa ramai orang Semenanjung dekat Labuan. And aku rasa blessing gila masa dekat expo ni sebab ramai seller dia semua baik-baik belaka. Adalah untuk YouTube. Subscribe pun tak ramai. Nampaklah tu pasal. Baru start tahun ni. Beli apa dah? Ni kuih tradisional Labuan dah. Apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Aku dah makan hindu yang tak ada. Kambang. Tengok-tengoklah dulu. Tengok tu aku. Ada lagi.
Ini masakan Labuan ke? Ini masakan Labuan ke? Semua Bugis. Melayu Bugis lah. Okay, terima kasih. Nak beli kap makan malam ni. Ni kata nak teh hijau. Jaya kak. Nak air ni. Besar lah. Kopi tenom. Nak kau air green tea. Green tea satu besar. Dah kak ni. Besar. Tolak saya lah. Oh tengok orang beli. Ah, kati beli roti John tu ingat nak beli gon ni. Tak dia kata tak sedap. Tengok makan ni aku nak beli. Kapur tengok ni. Bawa pisang cheese. Oh, tiba. Asyik. Nasi mau tak habis nak beli nasi lagi dia ni. Aku sendiri dia makan Bazi betul. tak ada. Oh, ni dia tak. Chicken chop dia buat macam apa? Popcorn chicken. Lama ni siapa beli tu. Kapur banyak, oh ya Allah, beli macam esok tak ada beli. Jom.
Tengok. Allah Allah Allah. Tunjuk. Ya. Oh tak. Itulah kata. Ni naci. Cheese paru. Dok baik sangat ha. Mana tengok. Ya. Dah lah. Orang jeli mai shopping beli tak ingat lalu. Jangan dibakar, jangan dibagi. Mak beli. Beli ke apa? Hai. Nasi ni nopok. Mana mau beli mana? Udung. Dekat orang buat pancake. Sup tapi tak ada apa dah. Tu tak bakso. Mana kat bakso? Sup kembau apa tak ada. Sedap apa sup kerbau? Berkali. Pak ada makan becek kat satu. Oi, Pak Ada siap-siap habisnya daging di kat kolej dia kiki dia. Sedap dah tu. Bakso janda. Makan bakso ni mesti yang ni dah. Kembau pun tu. Tadi makan bakso tu semua kali. Nak beli ni dah. Tengok. Dia mak. Aku pakai. Buat food review tak kat tudung lah. Apa ya tu dah? Buru asap ayam. Ni. Tak ada lah, dah habis lah. Ni dia makan sama ini. Cepat lah sama bedah. Rasanya macam solok-solok lada. Sedap solok Tapi sering. Dia masak sama. Apa ni sedap lah. Kulit hitam. Buru asap kulit hitam. Ikan cheese ni semenanjung ada lah. Ada buah pisang ke di dalam ni? Oh, Ni yang warna pink ni apa ni? ya. Kuah dia. Apa nama dia kat ni? Pisang hijau berkuah pink-pink. Apa nama? Pisang hijau. Buah pisang dia selalu macam ketayak. Lepas tu dia makan dengan kuah. Kalau dia buat punya Macam food review. Katanya kalau makan dengan kepala satu ke atas sedap. Gelak lah. No. Bukan lampu. Kita ada lampu putih semua lampu kuning. Sorry lah geng, gelak lah geng. Mak buat kuah penyak lu sedap ni kuah. Ni Maggi apa jadah ni? Yang naik green teh. Kita tu makan dengan kepala satu tu. Thailand makan ni. Aku punya pula nasi linopot. Senang dia tu. Nasi bukit. Okey, itu saja episod vlog labuan aku ala-ala jalan-jalan cari makan ni ya. Jangan lupa untuk subscribe untuk konten menarik lagi selepas ini. Terima kasih tonton sampai habis. Bye.